Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Untuk episod ni kita nak buat unboxing dan juga review jentera Japan Cup 2025 iaitu Crosspear Zero One. 2026 dah nak habis. Kita baru nak pegang yang 2025 punya guys. Maafkanlah saya baru berkesempatan nak pegang kit yang super special ini. Anyway, saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Shopee Malaysia kerana sudi menaja video kita pada episod kali ini. Jadi siapa yang teringin nak dapatkan model kit ni, boleh cari link Shopee yang telah pun saya sertakan pada ruangan description di bawah. Jadi tanpa buang masa lagi, let's get into it. First of all, jom kita tengok dekat box art dia terlebih dahulu. Okey, kalau kebiasaannya gambar-gambar illustration dekat depan ni akan ada pada kedudukan landscape. Tapi untuk model Japan Cup 2025 ni, ianya berada pada kedudukan portrait. Dan gambar pada bahagian hadapan kit ni adalah gambar model yang sebenar yang telah pun siap dipasang dan dibuat detailing. Bukan gambar illustration. Dan kalau kita tengok pun kan dia punya detailing ni, bukan kaleng-kaleng guys. Warna orange ni bukan senang nak paint ni. Siap driver dia pun dah di ready painted juga. Okey, so jom kita tengok dekat bahagian kotak ni lagi ada nama dia dan ianya didatangkan dengan VZ chassis. Dan macam biasalah, yang mana set daripada Crosspear ni memang didesainkan oleh pihak PDC Design Work. Pihak yang sama desainkan jentera DCR dan juga Racepear. Okey, dan di sisi samping sebelah atas kotak ni kita dapat lihat ini adalah senarai parts-parts yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak. Siapa nak baca dengan lebih details, boleh tekan butang pause. Dan dekat sisi samping tepi pula ada nama dan juga gambar ilustrasi jentera ini serta ada item number 95181 dan retail price pada harga RM1,300 serta ada tulisan limited edition. Macam biasa, yang mana yang bermula dengan item nombor 9 ni bermakna ianya item yang limited edition dan tak akan diproduksi dah oleh pihak Tamiya. Dan yang saya rasa agak pedih sikit sebab harga jualan retail price dia adalah pada RM1,300, in which agak tinggi sikit kalau bandingkan dengan kit-kit regular yang lain. Dan dekat sisi samping bawah pula ada parts-parts yang dia dah setaraikan dekat situ. Dan kita nak tengok dekat barcode ni ada tulis 2025 Tamiya made in Japan. So kit yang saya ada kat tangan saya sekarang ni adalah daripada made in Japan. So itulah semua benda yang ada pada bahagian luaran kotak. Jom kita buka dekat sebelah dalam dan tengok apa yang ada pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-tara. Okey, inilah barang-barang yang ada dekat dalam kotak Japan Cup kita ni. Jadi saya nak tengok bahagian cowl terlebih dahulu. Macam biasalah, plastik-plastik yang dibekalkan dekat dalam kotak mini 4WD keluaran Tamiya masih lagi menggunakan stapler, in which saya berulang kali dah cakap saya memang tak suka pakai stapler sebab bahaya untuk kita, especially kepada kanak-kanak, sebab yang main-mainan ni kan banyak kanak-kanak kan. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Tu dia guys, memang sangat-sangat cantik. Dan apa yang buatkan saya lagi rasa terkejut sebab kokpit dia diletakkan dekat dalam plastik yang berasingan dan kokpit dia ni transparent. Kita dah letak dulu lah. Tak apalah, kita tengok kokpit dia lah sebab saya rasa terlalu menarik untuk kita tengok sama-sama. Tu dia, memang sangat-sangat cantik. Warna macam warna apa transparent grey transparent sikit-sikit. Dia bukannya warna black kan, saya rasalah nampak warna grey. Dan untuk material ni pun saya rasa daripada ABS biasa juga. Okey, memang ada marking ABS dekat bawah tu. Anyway, kepada siapa yang tengok dengan lebih details, boleh tukarkan kepada resolusi 4K 60 FPS sebab Mainan Adam Channel boleh ditonton pada resolusi 4K 60 FPS. Dan untuk bahagian body dia tadi atau bahagian cowl dia tadi, mari kita tengok. Nampak tak yang saya tunjukkan tadi, zigzag ni memang tak ada warna, jadi kena paint sendiri warna orange. Sangat susah lah weh. Saya pun tak tahu macam mana nak mengakali benda ni untuk buatkan sama macam gambar box art dia. Siapa tahu idea nak masking macam mana, tolong drop pada ruang komen di bawah. Dan ini ada dia punya cockpit dia lah. Dekat dalam tu ada driver dan driver dia pun very details. Nampak tak, helmet dia pun memang sangat-sangat sharp. Very nice. Terusnya kita nak tengok apa lagi ada. Kita akan dapatkan chassis VZ yang berwarna biru dan biru dia warna dark blue. Okey, cantik.
Ada marking 2019 Tamiya 18094, ada marking nombor 2 dekat situ. Dan daripada sudut materialnya, mana saya punya tweezer ni? Okey, ni. Boleh tengok dekat sini nampak tak ada satu anak panah yang menunjukkan ke arah ABS, menandakan yang apa tu chassis ni daripada material ABS. Okey, dekat belakang ni macam biasalah ada marking VZ dan juga ada marking Tamiya. So chassis kita tadi akan dikombinasikan dengan A-parts yang juga berwarna dark blue. Okay, kita buka sikit. Saya dah lama lah tak pegang chassis VZ ni rasanya kan. Jadi saya tak pasti sama ada A-parts dia ni masih lagi daripada material ABS ataupun material POM. Punyalah susah nak buka stapler ni. Aduh, bila lah nak berubah Tamiya ni. Okey, ini adalah bahagian A-parts dia. Mari kita lihat dekat sini ada marking Tamiya dan macam biasa A-parts akan ada marking huruf A. Ada dia punya battery lock, ada dia punya switch. Okey, ini bahagian dia punya front stay, rear stay. Ini bahagian cover engine. Okey, bahagian gearbox dan juga bahagian body lock. Dari sudut materialnya mari kita cari. Okey, dekat sebelah atas ni ada tulis 2019 Tamiya 18094. Material dia adalah ABS sahaja, bukanlah POM. Kurang best sikit lah kan, sebab dia bukan pakai plastik POM. Seterusnya saya nak tengok wheel set dia yang bersaiz medium, narrow di kesemua 4 wheels daripada jenis A-spoke. Dan ada offset sedikit untuk wheels di bahagian belakang. Okey, untuk bahagian hadapan dia tak ada offset. Yang bahagian depan dia, bahagian belakang dia ada offset. Ada marking B, ada marking nombor 2 dan saya percaya inilah pada material PP. Jom kita tengok. Okey, material dia marking ke arah PP. Warna dia warna fluorescent orange, memang agak striking. Mungkin dekat dalam kamera tak berapa nak nampak, tapi depan-depan memang lagi striking lah warna dia. Dan saya tak pastilah kombinasi antara warna biru dengan orange ni cantik ke tak cantik guys. Siapa rasa cantik cuba komen kat bawah. Sebab kalau kata pada mata saya lah, rasanya kombinasi biru dengan orange ni macam tak berapa nak kena. Tak tahulah kan. Kalau anda rasa cantik, cuba tolong komen kat bawah. Tak tanya kenapa rasa cantik. Sebab pada mata saya rasa kurang sikit lah kan. Mungkin itu juga antara salah satu sebab kenapa saya tak beli kit ni waktu awal-awal dia keluar dulu. Okay. Dan seterusnya, okay, ini part yang menarik. Sebab apa? Kita akan dapatkan tayar daripada jenis super hard, bersaiz medium, narrow di kesemua 4 tayar dan ada marking special iaitu Japan Cup 2025 Tamiya Mini 4WD. Tu dia guys, tayar dah lah tayar super hard, ada marking pula, memang nice sangat-sangat. Dan kalau ikutkan harga pasaran biasanya kan, tayar super hard yang ada marking macam ni nilai dia lebih kurang dalam 25 ke 30 ringgit untuk tayar sahaja. Jadi kalau anda beli kit harga lebih kurang dalam 60 ringgit, 70 ringgit, pada mata saya berbalik bila set kit tu ada set tayar yang macam ini. Memang nice sangat-sangat. Dekat belakang ada marking 2002 Tamiya 15294. Dan seterusnya lagi dekat dalam pack ini kita akan dapatkan satu motor. Oh, anyway, kalau perasan dekat tayar ni tadi nampak tak? Dia tak pakai stapler. Okay, plastik dia tak pakai stapler. Macam saya dah pernah komplain banyak-banyak kali kan, dia biasa pakai stapler. Nampak tak? Sebenarnya dekat Tamiya ada kilang apa tu mesin untuk nak buat macam ni. Kan? Kalau ada kilang untuk, kalau dekat kilang Tamiya ada mesin untuk seal macam ni, why not just proceed with all the parts kan, dengan A-parts ke, chassis ke, dengan cowl ke apa semua, pakai je seal macam ni kan lagi bagus. Tengok ni kan bagus kan, pakai seal macam ni. Tak adalah kalau kotak kena hujan ke, kena air ke, tak adalah basah barang kat dalam. Jom kita tengok dekat sini. Dekat sini kita akan dapatkan bearing. Okey, ini bearing POM untuk bahagian wheel hub dan juga bahagian gear. Kita akan dapatkan motor type 130 daripada kilang SMC. Kita dapatkan satu propeller shaft. Kita akan dapatkan dua batang drive shaft berkepanjangan 60mm. Dapatkan gear set super speed serta satu tube grease. Dan seterusnya lagi, dekat dalam ni ada instruction manual. Okey, instruction manual versi baru. Okey, bentuk dia dalam posisi booklet macam ini. Ada item number 951881 menandakan inilah
Jentera Crosspear Japan Cup 2025. Dalam ni lagi ada caution paper warna kuning, dan yang terakhir sekali, jom kita tengok sama-sama. Tara, ini dia stiker sheet untuk Jentera Japan Cup kita. Okey, kombinasi warna biru dan juga warna orange. Tak tahulah, kat mata saya nampak tak berapa nice kombinasi warna ni. Apa-apa pun stiker dia print kat atas kertas metalik, memang cantik guys. Kalau kita tengok kat sini kan, ada tulisan nama PDC Design Work, ada tulis Japan Cup 2025 serta ada nama Jentera ni lah, itu Crosspear 01. Dekat bawah ni ada tulis Crosspear 01 Japan Cup 2025 95181 PDC Design Work. Tu dia. Anyway, bahagian yang saya komplain tadi pasal warna orange tu, sebenarnya dia dah bagi stiker untuk kita tampal pada bahagian body. Tapi kalau anda tengok sendiri kan, sebenarnya yang dekat dalam gambar ni, ini saya tak rasa ini stiker guys. Ini adalah bahagian yang dipainted. Sebab kalau kita pasang stiker, obviously bahagian atas saja yang jadi warna orange. Okay, bahagian tepi-tepi ni dia akan jadi putih. Sebab kalau tadi body kita tadi memang warna putih. Jadi janganlah terpedaya sangat dengan gambar ilustrasi ataupun gambar-gambar kit pada box art. Okay, anyway, itulah semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak kit Crosspear 01 Japan Cup 2025 ini. Apakah pandangan anda guys? Kalau ikutkan pada saya memang collect kit-kit Japan Cup sejak 2013 lagi. Kalau tak salah saya ada sebut 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kot, sampai 23, 24, betul lah. 25 ni saja yang saya belum ada dalam simpanan. Dan yang latest sekali pun keluar 2026 pun saya tak beli lagi. Kita tengok macam mana. Kalau ada kesempatan nanti, insyaAllah saya beli. Tapi tak apalah, kita tunggulah Shopee sponsor lagi sekali kan, baru kita dapat buat unboxing Jentera 2026 pula. Okay, alright, so saya rasa takat dulu saya punya unboxing dan juga review. Seandainya anda rasa video hari ini bermanfaat anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau anda tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah teman, mari mainan. Assalamualaikum.